Hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat sini, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you Nisa ucapkan sebab sudi support Nisa daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, tanpa melengahkan masa, Nisa just nak buat a quick update tentang apps yang Nisa dah lama guna, which is nama dia Hitch. Okay, first kali, jom kita pergi tengok dekat Nisa punya withdrawal sebelum ni. Dah lama dah Nisa tak gunakan apps ni, so baru try balik. So pergi dekat coin withdrawal. Dekat bawah ni ada transaction history, which is daripada 2 years ago. Ada dia punya coins ni adalah 0.5, ada 5. Okay, so ni GBP kalau ni tak silap, British Pound. So Nisa akan cuba nanti nak tengok adakah apps ni masih legit membayar ataupun tidak. Tapi macam mana kita nak dapatkan points adalah korang kena make sure prestige ni dan juga coins ni. Macam mana nak tingkatkan adalah, pertama sekali korang pergi dekat daily task ni. Korang boleh nampak kat sini, vote 25 posts in one day dengan complete one quiz. Okay, so sekarang ni Nisa dah vote 13. Kadang-kadang tengok lah, kalau korang rajin nak baca, korang baca lah. Nisa kadang-kadang macam tak baca sangat pun, so just jawab je. Celebration age, life expectancy, Arabia. What makes Nepal beautiful? Dia punya scenery lah beautiful. Nature, yes. Next, how does cybercrime affect our society? Cybercrime, cyberbullying, personal information. So kalau korang rajin nak baca habis, korang baca lah. Nisa just baca dia punya apa, key point. How was your Christmas? It was good, but I don't celebrate Christmas. Okay. What is the main purpose? Which anime picture is cool? Ni kot. Okay, so jom kita pergi balik dekat daily task. Oh, lagi satu. What's your favourite Christmas tradition? I tak celebrate Christmas, but I think decorating the tree kot. Okay, so dekat daily task ni dah settle. So dah dapat 100 coins. Okay, pergi dekat quiz. Quiz yang ni, quiz yang dekat sini. Okay, tips untuk quiz adalah korang cari course yang diamond purple ni. Jangan gunakan duit. Nisa takkan jawab quiz gunakan coins. So Nisa just jawab quiz gunakan diamond purple. Tengoklah ada yang hard, easy. Okay. So tak ada diamond ni. Sekejap terus ada satu tapi tu dia tulis hard. Okay, tak apa. Okay, so ni ada satu diamond purple. Okay, so jawab quiz about Vietnam. Nisa tak pandai sangat pasal ni. Covering almost 2 million square, which largest area? Oh ya, nak jawab Malaysia. Salah. Which dangerous make wine? Oh, Nisa sumpah tak tahu tau. Ho Chi Minh. What is estimated? Alamak, 100 million kot.
Which country have Philippines? Tak. Oh, Hanoi Nisa memang tak tahu orang punya ni ke tiger bukan. Okay, sorry kalau nampak macam kurang bijak sikit. Okay, as long as dah settle lah kita punya quiz. Okay, so kita pergi balik dekat daily task and then dah settle. So bila dah settle dua-dua, boleh claim lagi yang kat sini. And prestige kita pun dah bertambah lah 43,000 coins. So just macam tu je cara kita nak dapatkan points. Satu lagi dekat tambah ni, korang buatlah poll. Lepas tu nanti orang akan vote korang punya poll tu. So kalau korang berminat untuk nak try, apps ni memang legit sebelum ni, cuma Nisa just nak tengok adakah dia masih membayar ataupun tak. And kalau korang nak cuba, boleh klik link yang Nisa dah letak kat bawah ni. Lepas tu kalau korang nak tengok video tutorial dia, Nisa dah pernah upload sebelum ni, and Nisa letak juga dekat description box di bawah ni, okay? So kalau korang nak tengok tutorial dan korang nak download, boleh guna je link yang Nisa dah letakkan dekat description box di bawah. Itu saja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.